Okey, ni dia. Depan saya ni adalah perfume kereta. Korang boleh cuba daripada Aroma ni. Dia bagi saya dia punya ketahanan bau dia ataupun wangian dia bila korang keluar kereta tu, dia akan melekat lagi. Ataupun korang buka saja pintu kereta, dia akan dah bau lah. Macam sebelum ni saya beli, tak berapa nak okey lah. Bagi saya tak berapa nak okey yang daripada brand-brand biasa tu kan. Sebab bila korang buka pintu kereta, dia tak, orang kata tak, haruman tu tak bau satu kereta lah. Itu senang kata je lah. Macam gini korang buka je ataupun korang duduk je, korang dah bau dah. Memang kuat lah, bagi saya kuat. Aroma ni memang kuat bau dia. Nampak tu. Korang letak kayu dia, cara dia letak kayu kat dalam tu, masukkan sekali dengan ni, dia akan naik. Bau dia akan naik ke atas. Tak percaya korang boleh cuba. Tapi agak keras sikit lah. Yang penting boleh tahan. Macam ni korang parking kan. Bila korang parking tempat-tempat panas, korang alih lah kan. Jangan letak situ. Lagi satu, dia bagi sekali stiker. Bukan stiker, pelekat. Misal kata kalau korang nak lekat terus ke dashboard pun boleh. Apa-apa korang tengok lah. Kalau murah terus ambil. Kalau mahal jangan ambil. Sebab saya ambil hari tu saya beli 20 lebih juga. Kalau dapat 19, itu rezeki korang lah. Okey, ciao. Macam ni lah, mantap. Yang ini saya ambil sweet peach. Korang cuba lemon. Lemon pun ada. Bukan lemon, honeydew. Okey lah.